Mengajak kena lepas ikan plastik. Tak anjing. Dak anjing lagi. Tik, mari tau. Aku dengar-dengar lah. Bos nak cari pekerja baru pula. Hidup mu. Ya. Dak cukup lagi pekerja kat NACC Batik Pavilion kan? Tak tahu lah, mungkin sebabkan bisnes kau maju. Kan orang kata, benda kata tempat ni kan menarik dekat Terengganu. Selagi pelacung kan mari, dok berhenti. Pak mari, dok aduh. Tapi mu tahu tak, Mak? Gimana? Zaman-zaman learn ni payah dah nak jumpa pekerja-pekerja molek Macam Pekerja kita baru dua. lah. Oh, betul. Tu lah. Betul dah nak buat muka pun. Mana Aiman ni? Dah lah tempat ni syurga batik. Payah pula nak cari. Luah pula tempat. Mana kakak tu? Mana Aiman? Boleh gini Macam mana tahu je? Gaya. Mana sini? Dari tadi aku cari mu. Mu cari aku? Oh. Kan tadi kan mu khabar pekerja bagus susah nak cari. Susah nak cari aku. Ni bukan susah nak cari sebab pekerja bagus. Apa tu? Ni susah nak cari sebab mula. Dok sekarang ni aku ada di sini. Aku nak gimana pak? Mengajak kena lepas ikan plastik. Tak anjing. Dak anjing lagi. Tak anjing. Dah nak suruh aku buat jadi sehari dah. Dah. Minta maaf. Dah kalau gitu sambung kerja. Baik. Oh, lipat. Aku kena ni pak. Kau ancur. Sehari pun sehari lah.